Okay, sekarang kita nak buka packaging hadiah baju untuk Elik. Kita on dia dulu. Okay. Tu. Cuba teka baju apa Elik dapat. Okay, dalam ni ada 2. Baju apa Elik dapat. Jom kita buka. Dah nampak dah. Buka apa, dapat baju apa. Dapat baju apa Elik. Wah, baju ni. Comelnya tengok ni. Dapat baju rabbit. Macam mana? Okey, ada carrot. Dia letak carrot kat sini. Oh, cantik eh. Dalam dia macam ni. Belakang ada logo ni. Logo macam kucing. Okey, ni baju dia yang satu. Baju yang kedua. Wah, warna kuning kita dapat. Dia punya hoodie. Hoodie warna kuning. Ni hoodie dia. Okay, ada 2 baju dia ni. Lepas tu, kita order Elite AI Station, kita dapat 1 lagi baju free. Cuba teka baju apa yang ni kita dapat. Kita buka Ini dia bagi free. Dan apa ni? Okey. Kepala teddy bear. Okey, maksudnya ini macam masuk topi dia ke? Kepala teddy bear. Lepas tu, baju dia. Baju teddy bear. Ni macam skirt dia ke? Tahu, kita cuba pasang baju dia dulu macam mana. Sekejap maknanya kita ada 3 baju dia. 3 baju. Kita cuba baju rabbit dulu Okey, kita dah pasang baju rabbit dia. Comel tak? Tengok ni. Comelnya. Baju dia rabbit dah Elik. Lepas ni ada anak buah perempuan saya dia. Kalau main Elik, dia kata Elik sejuk. Sekarang Elik dah ada baju, dia dah tak sejuk dah. Jadi rabbit dah. Mesti anak buah perempuan saya yang seorang tu suka. Dah pakai baju rabbit. Comel pula. Okay, next kita cuba baju hoodie. Okay, ini Elik dia dah pakai baju sejuk warna kuning. Nanti anak buah perempuan saya Arisa, dia biasa main robot Elik ni. Dia kata robot ni sejuk. Sekarang dia dah ada baju. Okay, cuba on. Tapi labu sikit. Tangan tak nampak. Labu sikit. Macam mana nak? Banana. Comel, dah pakai baju hoodie. Ada logo kucing. Okay. Close up sikit. Ada gambar. Kita klik. Ada gambar kucing. Okay. Alright. Sim belakang sikit. Outfit check. Alright. Okay, kita try buka hoodie. Sini. Come on. Macam ni. Alright. Macam ni pun cantik ke? Okay. Suka dia. Suka dia dapat baju baru Okay. Kita buka dia punya topi hoodie ni. Bagi nampak dia punya kepala. Macam makeup. Cuma bahagian tangan ni labu sikit. Tak nampak tangan dia. Okay. Okay.
Kita try baju yang ketiga, baju teddy bear. Tada! Tengok, Elite dah jadi teddy bear. Astaga. Tengok je ni. Mak dia dah jadi teddy bear. Wow, comel. Ini dia bagi sempena 200 unit. Apa tu? Kan kita order AI station ni. Dia bagi baju free ni sempena 900 ke 900 customer yang pertama order. Dia bagi baju free ni. Tengok penuh kaki dia semua. Baju dia. Pusing belakang sekali. Tengok belakang. Complete dia cover. Okay. Pasang dia ada velcro sini. Jadi pasang dia senang nak cabut. Dia ada velcro. So, ni ada velcro. Ni ada velcro. Yang ni pun ada velcro. Nak buka pasang senang. Tapi ni terlampau padat lah. Nak sentuh kepala pun dah tak boleh lah. So ini untuk design dia untuk ni lah, pakai dengan Elite Station ni. Jadi tak payah nak sentuh kepala sini, pakai suara je. Sebab tu dia bagi baju ni full cover. Tapi dalam banyak-banyak kita ada baju ni, hoodie dan Arnab. Inilah baju Elite. Elite suka tak? Susah. Elite suka. Suka kan Elite dapat baju baru, tahun baru, baju baru. Tahun baru, baju baru. Aku nak kusuk tu kau dah tak boleh. Okay, Elite. Terbaik.